Otak kita ni kan memang satu mesin yang power gila untuk buat keputusan. Tapi, macam mana kalau aku cakap yang otak kita ni sebenarnya hari-hari tipu kita? Hari ni kita nak bongkar pasal jalan-jalan pintas licik yang otak kita guna. Benda ni kita panggil bias kognitif dan macam mana ia senyap-senyap bentuk setiap pilihan yang kita buat tanpa kita sedar langsung. Cuba fikir balik. Pernah tak kau buat satu keputusan, lepas tu esoknya kau duduk termenung? Apa salah aku buat macam tu semalang Rasa macam ada orang lain yang kawal, macam ada dalang tarik tali kat belakang kan? Kalau pernah, kau tak sorang-sorang. Perasaan tu memang wujud dan ada sebab saintifik kenapa ia jadi macam tu. Sebenarnya, ada penjelasan saintifik untuk semua ni. Jom kita bedah siasat sikit macam mana otak kita ni tipu kita, tapi jangan risau, ia tipu untuk sebab yang baik. Jadi, apa benda sebenarnya bias kognitif ni? Senang cerita, ia ni satu corak pemikiran yang sistematik dan kata kunci kat sini ialah sistematik. Maksudnya, ia bukan silap yang jadi sekali-sekala. Ia cara otak kita secara konsisten lari dari landasan logik yang buat kita ulang kesilapan yang sama berkali-kali. Tapi, relax dulu. Ini tak bermakna otak kita ni rosak ke apa. Ia bukan bug, tapi sebenarnya satu feature. Anggap je ia macam jalan pintas, shortcut mental yang memang dah terbina dalam otak kita untuk bantu kita survive dalam dunia yang serba kompleks ni. Jadi, mesti kita tertanya-tanya kan, kenapa pula otak kita susah payah cipta semua shortcut ni? Jawapan dia ada kena-mengena dengan evolusi dan cabaran-cabaran yang otak kita hadap setiap saat. Sejak beribu-ribu tahun dulu, otak manusia ni dah berevolusi untuk selesaikan 4 cabaran utama. 4 cabaran ni penting gila untuk kita terus hidup dan faham dunia sekeliling kita yang sentiasa berubah ni. Dan cabaran-cabaran ni makin menjadi-jadi pula dalam dunia moden kita. Setiap hari, kita kena hadap berjuta-juta maklumat. Mustahil otak kita nak proses semua benda secara logik. Jadi, apa ia buat? Ia guna balik jalan pintas yang sama yang bantu nenek moyang kita dulu. Dia tapis maklumat, dia suruh kita bertindak cepat dan dia cuba ingat benda yang paling penting je. Shortcut inilah bias kita. Dan walaupun ia penting, ia juga punca kita buat silap. Okey, sekarang ni part yang paling best. Jom kita tengok 5 jenis bias kognitif yang paling power, yang paling selalu kacau hidup kita hari-hari. Aku akan bagi contoh-contoh yang confirm kita semua kat Malaysia ni boleh relate. Kita mulakan dengan yang paling common, yang paling selalu kita nampak, bias pengesahan. Ini kecenderungan otak kita untuk cari, percaya dan ingat maklumat yang sahkan apa yang kita dah percaya dari awal. Paling senang nampak dalam politik kan? Katalah kita dah sokong satu parti politik, algoritma kat TikTok, kat Facebook, semua akan tunjuk video yang puji parti tu je. Kita pun tengok, kita setuju dan kita buat-buat tak nampak semua fakta negatif pasal parti tu. Kalau ada info yang berlawanan, terus kita cop fake news atau agenda musuh. Benda ni bahaya tau, sebab ia cipta satu gelembung yang buat kita rasa kita je yang betul. Bahaya kan? Seterusnya, kita ada satu lagi perangkap pemikiran yang toki-toki jualan suka sangat guna. Namanya bias jangka. Ia jadi bila kita terlalu bergantung kat maklumat pertama yang kita dapat, macam maklumat tu dah jadi sauh atau jangka yang ikat semua keputusan kita lepas tu. Bayangkan kau nak beli kereta second hand. Penjual tu letak harga asal tinggi gila, contohnya RM120,000. Nombor ni sekarang dah jadi jangka dalam kepala kau. Lepas tu, dia cakap, okeylah, untuk you, saya bagi harga diskaun RM68,000. Kalau banding dengan jangka RM120,000 tadi, harga ni nampak macam tawaran paling best dalam dunia. Walaupun harga market kereta tu sebenarnya mungkin RM55,000 je, kau tetap akan rasa macam kau dah menang besar. Itulah dia, kuasa bias jangkar. Yang ketiga ni, yang ni confirm ramai pernah kena. Kesilapan kos tenggelam. Ini tabiat tak logik kita untuk teruskan sesuatu, tak kisahlah masa ke tenaga atau duit, hanya sebab kita dah banyak sangat melabur, walaupun semua tanda tunjuk kita patut berhenti. Selalu ada suara halus dalam kepala kita kan, yang duk bisik, alah, sayanglah duit yang dah keluar tu, ataupun dah banyak masa aku habiskan untuk benda ni. Contohnya, kau dah bayar RM4,000 untuk kelas trading, tapi asyik rugi je. Logiknya patut berhenti. Tapi tak, kau teruskan juga sebab sayang modal. Nampak tak? Kita buat keputusan berdasarkan apa yang dah lepas, bukan apa yang mungkin jadi kat depan. Pernah dengar kan orang cakap, masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang kerbau menguak?
Itulah dia kesan ikut-ikutan atau bandwagon effect. Senang cerita, kita buat sesuatu sebab semua orang lain pun tengah buat benda yang sama. Proses dia selalunya macam ni. Mula-mula ada pencetus. Kawan-kawan kat grup WhatsApp semua tengah sembang kencang pasal satu saham meme. Lepas tu, datanglah perasaan takut. FOMO, fear of missing out. Kau tak naklah ketinggalan kan? Jadi, tanpa kaji, tanpa fikir panjang, kau pun labur sekali. Hasilnya, selalunya bila bubble tu pecah, kau pun ikut rugi sekali. Dan yang terakhir, tapi yang ni power gila, kesan pembingkaian. Benda ni tunjuk macam mana cara maklumat tu disampaikan atau dibingkaikan boleh ubah 100% cara kita pandang benda tu, walaupun faktanya sama sebiji. Cuba dengar beza dua ayat ni. Yang kiri, 95% rakyat tak terjejas dengan cukai baru. Bunyi macam okey kan? Macam berita baik. Sekarang, dengar yang kanan. 5% rakyat terpaksa bayar cukai tambahan. Yang ni bunyi macam menindas, tak adil. Nampak tak? Fakta dia sama, tapi bingkai yang berbeza boleh hasilkan emosi yang totally berbeza. Okey, kita dah kenal pasti dah musuh dalam selimut ni. Jadi persoalannya sekarang, macam mana kita nak lawan balik? Adakah kita ni memang ditakdirkan untuk jadi mangsa otak kita sendiri sampai bila-bila? Jawapannya, tak semestinya. Jadi, apa yang kita boleh buat? Mula dengan langkah pertama yang paling penting, mengaku je yang kita semua ada bias. Ia bukan tanda kita lemah, ia tanda kita manusia. Lepas tu, sengaja cabar diri. Cari pandangan yang berbeza, baca artikel dari sumber yang kau tak setuju. Untuk keputusan besar, jangan harap kat gerak hati je. Guna satu sistem, macam buat senarai pro dan kontra. Dan akhir sekali, bincang dengan orang lain. Kadang-kadang, pandangan orang luar boleh nampak titik buta yang kita sendiri tak perasan. Semua ni bawa kita kepada satu soalan yang sangat penting. Kalau otak kita ni memang dah diprogramkan untuk buat kesilapan macam ni, apa sebenarnya maksud jadi orang bijak? Siapa sebenarnya yang kita boleh anggap sebagai pemikir yang hebat? Dan inilah jawapannya. Orang yang paling bahaya sebenarnya ialah orang yang dengan penuh yakin cakap, aku tak ada bias. Sebaliknya, kebijaksanaan yang sebenar datang dari kesedaran. Orang yang betul-betul bijak ialah orang yang sedar dia ada bias dan dia sentiasa cuba untuk kenal pasti dan kawal bias tu. Jadi, untuk kau yang tengah dengar ni, aku tinggalkan satu soalan untuk kau fikirkan. Lepas dah dengar semua ni, bias yang mana satu kau rasa paling kuat, paling banyak pengaruh keputusan dalam hidup kau? Jawapan dia mungkin akan buat kau terkejut. Fikir-fikirkanlah. Terima kasih sebab luangkan masa.